Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap perjalanan pasti ada noktahnya. Namun jasa dan pengorbanan seorang pendidik akan terus terpahat dalam ingatan. Hari ini, warga Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seorang insan yang telah menabur bakti dengan penuh dedikasi selama lebih 3 dekad. Beliau ialah Encik Khairil Nizam bin Madnur, seorang guru yang dihormati, disegani dan disayangi oleh seluruh warga sekolah. Encik Khairil Nizam bin Madnur dilahirkan pada 25 September 1969 di Kampung Belakang Pekan Kuala Pegang. Beliau mendirikan rumah tangga bersama Puan Khairati binti Abdul Rahman Ad Yahya dan dikurniakan 3 orang cahaya mata yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi sepanjang perjalanan hidup beliau. Dengan kelulusan STPM dan seterusnya, memperoleh ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu, beliau melangkah ke dunia pendidikan dengan semangat untuk mendidik anak bangsa. Sebelum bergelar pendidik, beliau pernah berkhidmat bersama Kementerian Kesihatan Malaysia selama 1 tahun 8 bulan. Minat yang mendalam terhadap dunia pendidikan mendorong beliau mengikuti kursus sijil perguruan asas di Maktab Perguruan Tuanku Bainun, Bukit Mertajam dengan option pendidikan muzik. Beliau kemudiannya menyambung pengajian dalam bidang pendidikan bahasa Melayu ijazah sarjana muda sekolah rendah dari tahun 2012 hingga 2015. Perjalanan seorang guru bermula pada 11 Disember 1995 di SK Batu Arang, Rawang, Selangor. Di sana beliau berkhidmat dari 11 Disember 1995 hingga 31 Disember 2001. Seterusnya beliau meneruskan amanah di SK Tanjung Pari bermula 1 Januari 2002 hingga 31 Disember 2004. Kemudian, beliau mencurahkan khidmat di SK Asam Jawa dari 1 Januari 2005 hingga 1 Mac 2022. Akhirnya, beliau meneruskan legasi perkhidmatan di SK Kuala Pegang, Baling, Kedah sehingga menamatkan tugas rasmi pada 30 Jun 2026. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azrina mengucapkan selamat bersara pada Cikgu Khairil Nizam, dan saya bagi pihak SK Kuala Pegang mengucapkan ribuan terima kasih di atas jasa baik Cikgu selama berkhidmat di sini, dan semoga Cikgu terus ceria, sihat walafiat bersama keluarga tercinta di alam persaraan nanti, terus berbahagia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nadri. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nizam, Khairil Nizam, dan saya harap dengan bersara ini boleh teruskan perjuangan di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Happy selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersara Cikgu Khairil Nizam. Moga dipanjangkan umur,
dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha, puan guru besar, barisan pentadbir, rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP, murid-murid yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga sekolah atas segala bantuan tunjuk ajar dan semangat yang telah diberikan kepada saya sepanjang saya berkhidmat di sekolah ini. Di sini juga saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya berada di sini ada melakukan kesalahan dan kesilapan tutur kata yang menyinggung perasaan semua warga sekolah. Halalkanlah segala makan minum saya sepanjang saya berada di sini. Terima kasih atas semua kenangan, tunjuk ajar, gelak ketawa selama ini. Harap kita boleh teruskan berhubung silaturahim sekiranya sepanjang hayat. Sekian, terima kasih. Wow.